Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani, salam IPG KTHO, kasih melangkaui horizon. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadrat ilahi kerana dengan limpah dan kurnianya dapat kita bersama-sama dalam satu sesi perkongsian ilmiah iaitu Tips and Tricks PBS pada hari ini. Saya Muhammad Ahmad Mirza bin Muhammad Razi, pengerusi Biro Akademik JBP IPG KTHO sesi 2026-2027 dan juga merupakan moderator bagi sesi perkongsian PBS pada hari ini. Jadi terlebih dahulu saya ingin mengucapkan selamat datang dan ribuan terima kasih kepada semua penonton dan siswa guru yang dapat meluangkan masa mereka bagi menjayakan program ini. Jadi PBS ni akan dijalankan oleh siswa guru pada tahun 1 dan tahun 2 semester 3. Jadi untuk tahun ni ambilan Ogos 2025 dan ambilan Ogos 2024 yang akan menjalani PBS 1 dan PBS 2. Jadi PBS ni adalah pengalaman berasaskan sekolah yang mana pengalaman ini yang mana siswa guru akan ditempatkan ataupun akan berada di sekolah sendiri yang boleh pilih sendirilah sekolah tu. Lepas tu ini juga merupakan satu inisiatif daripada IPGM untuk bagi pendedahan awal kepada kita para guru, para bakal guru yang akan menjadi guru nanti kan. Jadi PBS ni merupakan satu inisiatif lah untuk bagi gambaran awal kepada kita semua bagaimana cara berinteraksi dengan pihak sekolah, macam mana kurikulum dekat sekolah. Jadi benda-benda itu sangat penting supaya nanti bila kita dah jadi cikgu, kita dah tahu macam mana untuk gerak kerja dalam sesebuah sekolah tersebut. Okey, baiklah. Jadi bagi sesi perkongsian kita pada hari ini akan dibahagikan pada dua sesi, iaitu sesi yang pertama, sesi perkongsian pengalaman PBS. Jadi kita ada jemput panel-panel yang sangat hebat untuk berkongsi pengalaman mereka berkaitan dengan PBS. Dan seterusnya sesi yang kedua pula adalah sesi berkaitan dengan sesi soal jawab. Ada beberapa soalan yang telah saya kutip, yang telah saya terima, dan saya akan bacakan soalan itu dan kemudian para panel akan menjawab soalan tersebut. Baiklah, tanpa melengahkan masa, izinkan saya memperkenalkan panel-panel kita pada hari ini. Baiklah hadirin sekalian, panel pertama kita pada hari ini ialah Saudari Herina Betty Hazli, siswa guru option Bahasa Melayu ambilan Ogos 2024 Julai 2028. Saudari Herina dilahirkan di Hospital Besar Seremban dan dibesarkan di Negeri Sembilan serta merupakan anak kedua daripada 7 orang adik-beradik. Antara minat beliau ialah membaca novel dan meneroka pelbagai digital tools yang bermanfaat dalam pembelajaran. Beliau memilih untuk memasuki IPG bagi memenuhi harapan ibu serta percaya bahawa setiap perjalanan yang diatur oleh Allah mempunyai hikmahnya yang tersendiri. Dari segi pencapaian, beliau berjaya memperoleh keputusan dengan pointer 3.8 ke atas bagi setiap semester dan berjaya untuk mendapatkan anugerah pengarah bagi setiap semester. Beliau juga mendapat A+ bagi kursus PBS 1 serta memperoleh PNGK 4.0 ketika saudari Herina berada di tahun 1 semester 3. Seterusnya, panel kedua kita ialah saudara Fakhrul Nazmi bin Ramli, siswa guru option Bahasa Melayu ambilan Ogos 2023 Julai 2027. Beliau dilahirkan di Hospital Besar Melaka namun dibesarkan dan menetap di Gelang Patah, Johor Bahru serta merupakan anak yang ketiga daripada 5 orang adik-beradik. Beliau seorang yang aktif dalam pelbagai bidang seperti badminton, bola tampar, bola baling dan juga berenang. Selain itu, beliau juga sangat meminati bidang pengacaraan dan mempunyai banyak pengalaman mengendalikan majlis-majlis rasmi dan juga majlis tidak rasmi. Saudara Nazmi memilih untuk memasuki IPG kerana minat yang mendalam terhadap bidang pendidikan sejak kecil lagi serta ingin memenuhi harapan kedua ibu bapanya. Antara pencapaian beliau termasuklah beliau pernah menjadi Naib Yang di-Pertua 1 JPP IPG KTHO sesi 2024-2025, penerima anugerah persona siswa guru, penerima APTO sebanyak 3 kali serta penerima rentas cemerlang praktikum 1. Beliau juga aktif mewakili IPG KTHO dalam pelbagai program dan pertandingan di peringkat negeri serta kebangsaan seperti Forum Piala Menteri Besar Perak, Robotik Kebangsaan,
petang dan juga bola balik. Baiklah hadirin yang dihormati, mari kita mulakan sesi pertama dengan menjemput panel pertama kita, iaitu Saudari Herina binti Hazli untuk berkongsi pengalaman serta tips and tricks sepanjang beliau menjalani PBS. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera saya ucapkan kepada semua. Hari ini saya akan berkongsikan pengalaman tentang PBS 1 yang bakal dihadapi oleh pelajar-pelajar tahun 1 dalam beberapa minggu lagi. Jadi saya harap perkongsian pada hari ini dapat memberikan gambaran awal dan memberikan manfaat serta boleh membantu pelajar-pelajar tahun 1 yang akan menghadapi PBS 1 nanti. Jadi sebelum kita pergi dengan lebih lanjut, kita kena tahu dulu apa yang kita perlu buat sebelum pergi ke sekolah. Seperti yang dah ditaklimatkan oleh unit praktikum, kita sebelum pergi ke sekolah nanti perlu hubungi dulu pihak sekolah untuk maklumkan yang kita akan pergi ke sekolah tersebut. Sebab walaupun unit praktikum dah hantar surat ke sekolah, tapi ada juga kes yang surat tu tak sampai. Jadi kita call untuk confirmkan yang sekolah dah maklum kita akan datang, serta kita boleh tanya juga sama ada kita perlu lapor diri lebih awal ataupun tidak. Sebab macam saya dulu, saya pergi melaporkan diri seminggu awal ke sekolah tersebut. Sebabnya pihak pengurusan nak berjumpa, nak bertanya apa kita punya objektif PBS ni. Seterusnya, sebelum kita pergi ke PBS ni juga, kita kena tahu dan fahami apa kehendak soalan pentaksiran berterusan dan apa yang pensyarah mahukan daripada kita punya portfolio. Sebabnya kalau kita tak tahu apa yang kita nak buat dan kita tak faham, dia akan sukarlah untuk kita mencari maklumat dekat sekolah nanti, untuk bertanya dengan cikgu-cikgu, dengan pihak pengurusan. Dia akan menyukarkan proses tu sebab kita sendiri tak faham apa yang kita perlu cari dekat sekolah. Jadi macam saya dahulu, sebelum pergi ke sekolah, saya ada kaji tentang TS25, Dasar Pendidikan TS25. Jadi bila dekat sekolah dipanggil oleh takbir, mereka minta saya terangkan objektif saya datang ke sekolah dan apa yang saya nak daripada PBS ni. Jadi saya terangkan berkaitan dengan TS25, apa yang saya nak tahu, apa maklumat yang saya perlukan. Jadi apabila mereka faham objektif kita datang ke sekolah tu, lebih mudah untuk mereka membantu kita mencari maklumat. Sama juga dengan cikgu-cikgu lain. Jadi kalau boleh, sebaiknya sebelum pergi ke sekolah, cuba terokai dulu dasar-dasar pendidikan dan juga program-program yang dijalankan di sekolah, supaya nanti dekat sekolah skop dia lebih kecil lah. Kita boleh cari maklumat dengan lebih mudah, kita tahu apa yang nak buat dan kita dapat susun jadual kita dengan lebih baik. Antara perkara yang juga perlu diberikan penekanan sebelum kita pergi ke sekolah adalah tentang pengurusan dokumen, iaitu surat pengenalan diri, borang kehadiran dan juga borang perkembangan pelajar. Sebelum pergi ke sekolah, sediakan satu fail, masukkan borang-borang dan surat yang diperlukan tu dalam satu fail untuk kita serahkan kepada pihak sekolah. Jadi apabila jumpa dengan pentadbir nanti, kita kena terangkan dengan sopan bahawa borang perkembangan pelajar tu perlu diisi oleh pihak pentadbir dan akan diambil semula sebelum kita tamat PBS, sebab dia perlukan cop sekolah kan. Jadi terangkan kepada mereka bahawa surat borang perkembangan diri pelajar tu perlu diisi oleh pihak pentadbir untuk kami serahkan kepada unit praktikum nanti. Jadi borang perkembangan diri ni sangat penting sebab dia diperlukan dalam portfolio nanti, dan juga borang kehadiran. Kalau borang kehadiran tu kita boleh simpan sendiri sebab kita kena tanda tangan setiap hari. Jadi pada hari terakhir ataupun beberapa hari sebelum habis PBS, pergi ke pejabat untuk minta cop sekolah dan juga tanda tangan pentadbir. Jadi untuk pengurusan dokumen ni sangat penting sebab kalau ada borang yang tertinggal ataupun tak diisi, dia akan mengganggu kita punya proses PBS lah, untuk pelaksanaan portfolio, untuk serahkan dokumentasi kepada unit praktikum dan sebagainya. Ada juga yang bertanya tentang perjalanan semasa PBS. Jadi kita akan jalankan PBS ni dalam lebih kurang 10 hari, iaitu selama 2 minggu. Jadi pada hari pertama PBS tu sahaja, selepas lapor diri kepada pihak pentadbir, kita dah boleh mula untuk minta buku pengurusan sekolah. Selalunya sekolah ni dia akan simpan dalam soft copy. Jadi kalau soft copy lebih mudah lah untuk kita akses maklumat tu sebab kita dah ada filenya, jadi kita boleh akses pada bila-bila masa. Tapi
andai kata sekolah tak ada bagi soft copy, hanya ada hard copy, jadi kita kena cari inisiatif. Kita boleh scan buku pengurusan sekolah tu guna cam scanner ke, scan cantik-cantik, lurus-lurus, jangan sengit-sengit, untuk simpanan kita dan kegunaan untuk buat portfolio. Okey, buku pengurusan sekolah ni sangat penting sebab 80% saya boleh katakan maklumat dalam portfolio nanti adalah berdasarkan kepada buku pengurusan sekolah. Contohnya macam takwim, maklumat pelajar dan sebagainya. Jadi buku pengurusan sekolah ni adalah dokumen yang paling penting untuk kita dapatkan dahulu pada hari pertama supaya mudah untuk kita laksanakan kita punya portfolio. Okay, seterusnya kita juga kena fleksibel, iaitu kita kena susun dan rancang apa yang kita nak buat pada setiap hari. Okay, contohnya pada hari kedua kita boleh mula untuk temu ramah cikgu-cikgu. Okay, kalau kita nak temu ramah cikgu-cikgu, jadi sebelum kita temu ramah tu, sediakan soalan-soalan yang berkaitan dengan kita punya kehendak soalan PB. Okay, contohnya pasal dasar pendidikan kan, kita boleh tanya tentang cabaran pelaksanaan PBD, apa yang kekurangan pelajar semasa pelaksanaan PPD, apa pandangan cikgu tentang pelaksanaan PPD. Jadi soalan-soalan yang dilontarkan tu perlulah relevan dan juga tak klise. Macam kita tanya pelajar okey ke tak, cikgu okey ke mengajar. Kita kena cari soalan-soalan yang boleh membantu untuk kita buat portfolio. Sebabnya soalan ni juga akan membantu untuk kita tulis refleksi dan seterusnya bantu kita untuk lebih faham tentang dasar pendidikan yang kita cari tu. Seterusnya, antara perkara penting yang perlu diberikan penekanan juga adalah catatan aktiviti harian, iaitu apa yang kita buat setiap hari tu kita boleh catatkan ataupun tulis nota untuk bantu kita buat laporan portfolio nanti. Sebab dalam portfolio dia akan minta kita untuk buat laporan harian, laporan aktiviti yang dilaksanakan oleh pelajar. Jadi kalau ada hari yang kita tak buat apa-apa, akan nampak agak kosong lah kita punya portfolio PBS. Jadi kalau boleh setiap hari tu libatkan diri dengan program sekolah. Kalau tak ada buat temu ramah dengan cikgu-cikgu, kita boleh bantu untuk pergi jaga murid dekat Padang, join 1M1S, pergi bantu semasa perhimpunan, jaga murid RMT ke. Jadi aktiviti-aktiviti ni akan membantu kita punya laporan portfolio. Jadi kita kena catat supaya kita tak lupa apa yang kita buat. Jadi bila ada masa senggang juga, macam tengah hari kita tak ada buat apa-apa, kita boleh mula untuk buat portfolio. Sebabnya portfolio ni dia perlukan masa yang lama untuk siapkan sebab terlalu banyak maklumat yang kita perlu masukkan. Jadi apabila kita dapat maklumat je, ada masa senggang, terus masukkan dalam portfolio. Sebab kalau tak silap saya, unit praktikum dah berikan template-template untuk kita masukkan maklumat. Jadi apa-apa maklumat daripada buku pengurusan sekolah ataupun dapatan daripada temu ramah yang kita dah dapat, terus masukkan dalam portfolio. Jadi tak terkejar-kejar lah untuk kita buat. Sebab kalau dah naik ke IPG nanti baru nak mula, agak rushing dan mungkin tak sempat untuk hantar. Sebab portfolio ni memang terlalu banyak maklumat yang perlu dimasukkan dan perlu disaring untuk hasilkan satu portfolio yang lengkap dan baik. Okey, untuk PBS ni juga, sepanjang kita laksanakan PBS ni, kita kena rajin untuk tunjukkan muka dan ringankan tangan untuk membantu. Sebab kalau kita datang sekadar duduk dekat bilik guru, rugilah pengalaman yang sepatutnya kita dapat dekat PBS ni. Sebab PBS ni kan salah satu platform untuk bantu kita biasakan diri dengan persekitaran sekolah dan bantu kita untuk hilangkan rasa malu, tingkatkan keyakinan untuk berada dekat sekolah. Saya faham ada juga pelajar-pelajar yang introvert dan pelajar-pelajar yang malu, terutamanya yang buat PBS sorang-sorang kan. Jadi PBS 1 ni lah yang akan membantu kita untuk biasakan diri dan dapatkan pengalaman berada di lapangan. Jadi jangan segan, jangan malu, cuba untuk berinteraksi secara baik dengan cikgu-cikgu, ringankan tulang, ringankan tangan untuk membantu dan ringankan mulut juga untuk bertegur. Okay, kalau katakan kita terlalu malu, macam saya dulu pun PBS seorang-seorang, jadi minggu pertama tu agak sukar lah untuk kita terus ada interaksi yang baik dengan cikgu-cikgu kan. Jadi saya cuba untuk setiap hari turun ke perhimpunan, tolong cikgu yang bertugas jaga murid. Jadi dari situlah cikgu-cikgu ni akan mula untuk bertegur, tanya kita dari mana, tanya kita buat apa dekat sini, tanya kita umur berapa, dari IPG mana. Jadi macam saya cakap tadi, first impression ni sangat penting. Jadi kalau kita berjaya untuk buat cikgu-cikgu ni rasa selesa dengan kita, jadi tempoh PBS selama 2 minggu tu akan rasa macam sekejap je walaupun kita buat seorang-seorang. Jadi dia punya tips adalah mencuba, tapi jangan sampai tertekan lah. Kita kena cuba
supaya kita dapat keluar daripada zon selesa kita, terutamanya kepada yang introvert ataupun yang malu kan. Jadi cuba je untuk kita berinteraksi dengan cikgu-cikgu, jalinkan hubungan yang baik dengan cikgu dan juga pelajar serta komuniti sekolah supaya kita rasa selesa sepanjang PBS 2 minggu ni. Untuk tips seterusnya adalah bagi pelajar-pelajar yang mungkin menjalankan PBS dengan pelajar daripada IPG kampus lain, saya sarankan untuk tidak terlalu terikut-ikut dengan cara IPG lain buat portfolio, sebab kita buat portfolio ni adalah berdasarkan kepada kehendak soalan dan juga apa yang pensyarah ingin kita buat dalam portfolio tu. Jadi ada IPG yang memang pensyarah dia nak ada rakaman temuduga. Ada juga IPG yang tak perlukan rakaman temuduga. Jadi kita kena pandai fleksibelkan, pandai juga untuk sentiasa update dengan pensyarah, tanya apa yang pensyarah perlukan dalam portfolio untuk dapatkan markah yang baik. Sebabnya kalau kita terlalu terikut dengan IPG lain, mungkin kita akan lari daripada apa yang sebenarnya kita perlu buat, dan dia akan buang masa lah. Contohnya ada IPG yang perlu buat rakaman untuk semua temuduga, ada IPG yang tak perlu. Jadi kalau tak perlu, tak payah buat. Tapi kalau rajin dan mahu nampakkan kelainan, boleh je kita rakam, masukkan QR dalam portfolio, tak ada masalah. Tapi yang penting kita kena sentiasa bertanya dengan pensyarah apa yang pensyarah perlukan dalam portfolio, dan bertanya tentang apa yang kita buat tu sama ada betul atau tak. Takut apa yang kita buat tu nanti lari daripada kehendak soalan PB pula. Jadi kita kena pandai untuk fleksibelkan. Kalau ada IPG yang buat macam ni, belum tentu lagi pensyarah kita nak benda yang sama macam tu. Jadi kita kena pandailah untuk sentiasa fleksibel, tapis maklumat dengan baik dan juga sentiasa bertanya dengan pensyarah untuk dapatkan informasi tentang keperluan portfolio. Baiklah, akhir sekali untuk perjalanan semasa PBS ni adalah nasihat saya, cuba je untuk enjoy. Timba sebanyak boleh pengalaman yang ada, libatkan diri dalam program-program sekolah sebanyak yang boleh, sebabnya PBS ni adalah satu platform untuk kita cari pengalaman dan biasakan diri dengan persekitaran sekolah. Biasakan diri untuk berinteraksi dengan cikgu-cikgu, murid, komuniti sekolah, terutamanya untuk pelajar yang mungkin masih ada rasa malu, masih ada rasa gabrah, takut untuk datang ke sekolah. Jadi gunakanlah PBS 1 ni sebagai salah satu platform untuk kita keluar daripada zon selesa. Cuba untuk hilangkan rasa takut, hilangkan rasa malu semasa berada dekat sekolah. Sebabnya pengalaman daripada PBS 1 ni lah akan membantu untuk kita pergi ke level seterusnya, iaitu PBS 2, praktikum dan juga internship nanti. Jadi untuk PBS 1 ni jangan terlalu tertekan. Kalau ada buat kesilapan, kalau rasa masih takut, masih gabrah, itu perkara biasa sebab pengalaman pertama. Jadi cuba je untuk cari kegembiraan. Kalau rasa diabaikan oleh cikgu-cikgu ke, rasa macam tak dilayan ke, kita sendiri yang kena cari inisiatif untuk wujudkan hubungan yang baik dengan cikgu-cikgu. Kita yang pergi bertegur, kita yang pergi makan sama-sama satu meja dengan mereka. Tapi paling penting adalah jaga adab. Sebabnya daripada adab yang baik ni lah akan boleh wujudkan satu hubungan yang positif dengan cikgu-cikgu. Jadi jangan rasa takut. Enjoy je sepanjang PBS ni sebab 2 minggu tu satu tempoh yang singkat. Jadi jangan terlalu tertekan, cuba je. Yang penting kita cuba. Dan nasihat saya juga adalah jangan buang masa. Andai kata kita dapat relief, sebab rasanya semua orang yang pergi PBS ni akan dapat rasa relief kelas cikgu-cikgu walaupun satu kelas. Tapi semasa relief ni saya sarankan untuk cuba cari aktiviti yang menyeronokkan tapi ilmiah. Contohnya permainan bahasa ke, silang kata ke, teka silang kata, aktiviti-aktiviti nyanyian ataupun menonton video yang berkaitan dengan pembelajaran untuk pastikan murid-murid ni walaupun relief tapi mereka tetap belajar. Jadi daripada relief ni juga kita akan dapat belajar tentang kawalan kelas. Jadi secara perlahan-lahanlah kita bina pengalaman dan juga pengetahuan untuk berada di sekolah dan juga untuk berinteraksi dengan murid-murid dengan lebih baik. Jadi untuk PBS 1 ni pesanan saya adalah enjoy sahaja. Untuk selepas PBS pula, pastikan kita siapkan portfolio dalam tempoh yang ditetapkan. Sentiasa kemaskini maklumat-maklumat yang kita dapat tu dari semasa ke semasa. Sebabnya macam yang saya cakap tadi, portfolio ni perlukan masa yang panjang untuk siapkan. Jadi kalau kita buat pada minit-minit akhir ataupun last minute,
akan susah untuk kita siapkan dalam tempoh yang diberikan tu. Jadi kalau boleh buat cantik-cantik, buat kemas-kemas, design lah, reka bentuklah macam mana sekalipun portfolio tu, asalkan maklumat-maklumat yang kamu semua masukkan nanti adalah memenuhi kehendak pentadbiran berterusan dan memenuhi senarai semak yang telah diberikan. Baiklah, itu sahaja perkongsian tentang pengalaman PPS 1 saya dan saya harap dapat membantu pelajar-pelajar terutamanya pelajar tahun 1 yang akan menghadapi PBS nanti. Terima kasih diucapkan kepada panel pertama kita atas perkongsian yang sangat menarik dan bermanfaat. Banyak input yang boleh dijadikan panduan oleh siswa-siswa guru, khususnya dari segi persediaan awal, komunikasi dengan warga sekolah dan juga pengurusan tugasan PBS. Jadi seterusnya saya ingin menjemput pula panel kedua kita, iaitu Saudara Fakhrul Nazmi bin Ramli untuk meneruskan sesi perkongsian ilmiah ini yang khususnya berkaitan dengan PBS 2. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Saya Fakhrul Nazmi bin Ramli, pelajar tahun 3 semester 2 option Bahasa Melayu IPG Kampus Tun Hussein On. Hari ini saya akan berkongsi pengalaman dan juga tips lah sikit untuk PBS 2, pengalaman berasaskan sekolah untuk kali kedua yang akan dijalani oleh pelajar tahun 2 untuk SEM pendek nanti. Sebelum tu saya nak berterima kasih kepada pihak Jawatankuasa Perwakilan Pelajar IPG Kampus Tun Hussein On kerana sudi memberi saya ruang dan menjemput saya lah untuk membuat perkongsian sedikit pada hari ini. Saya akan fokus kepada PBS 2 sahaja sebab itu adalah target audiens saya yang pelajar-pelajar yang dah jalani PBS 1 pada tahun 1. Jadi diorang ni akan jalani PBS 2. Jadi kat sini saya akan bagi sedikit tips yang harapnya bermanfaat. Dan sebenarnya PBS 1 dan PBS 2 ni tak banyak beza sangat pun. Masih lagi ada 2 tugasan. Yang pertama portfolio dan yang kedua waktu PBS 1 itu awak kena buat laporan refleksi. Untuk yang PBS kali kedua ni sama juga, kena buat portfolio yang pertama dan yang kedua awak kena buat laporan kerja lapangan. Kat sini markah yang diperuntukkan untuk tugasan pun berbeza. Masa PBS 1 seingat saya portfolio membawa 60 markah dan laporan refleksi membawa 40 markah. Dan untuk PBS yang kali kedua ni pula, portfolio hanya membawa 40 markah sahaja dan 60 lagi besar markah dia dekat laporan kerja lapangan ni. Sebenarnya kat sini kita dah boleh nampak dah perbezaan dan apa sebenarnya tujuan PBS 2 ni dijalankan. Macam PBS 1 tadi, markah yang pemberatan dia lebih dekat portfolio. Kat situ sebenarnya kita hanya untuk mengenal pengurusan sekolah dan macam mana sistem sekolah itu berjalan. Untuk PBS 2 ni, markah dia lebih berat dekat laporan kerja lapangan tu sebab kita bukan sahaja perlu mengambil maklumat dan pindahkan kepada portfolio semata. Kali ni kita kena menilai keberkesanan program tu ke aktiviti ataupun pengurusan untuk kita letak dalam laporan kerja lapangan tu berserta dengan bahan bukti, contoh dan semua yang diminta dalam seperti garis panduan yang dibekalkan oleh unit praktikum. Secara asasnya PBS 1 untuk kita kenal dan kita beri refleksi terhadap sekolah, dan untuk PBS 2 ni kita kaji dan analisis kurikulum dan kurikulum secara lebih mendalam lah. Untuk tugasan yang kedua iaitu laporan kerja lapangan, kita hanya perlu analisis 2 bidang ataupun unit lah, iaitu unit kurikulum dan juga unit kurikulum saja. Unit HEM kita tak perlu nak analisis. Itu hanya gambaran awal sahaja. Sebab apa yang awak akan lakukan dekat sekolah basically sama sahaja seperti yang PBS 1. Pertama sekali, ini saya berkongsi sambil saya cerita pengalaman saya lah. Untuk sama juga masa PBS 1, sebelum awak hadir ke sekolah, pastikan telefon sekolah, pihak sekolah untuk pastikan surat awak dah sampai ke sekolah. Sebab kalau tak, sekolah tak maklum. Kalau boleh call seminggu sebelum ataupun ada pengalaman orang lain, sekolah minta dia datang. Macam saya hari tu, saya PBS DSK Kurubung Melaka. Pihak sekolah minta saya dan kawan-kawan saya PBS dengan 2 orang rakan. Kami datang ke sekolah sehari sebelum hari persekolahan. Contohnya hari sekolah tu hari Isnin, hari Ahad guru besar dan pihak pengurusan sekolah minta kami datang. Dan kami pun datang, ibarat kami lapor diri sehari awal lah berbanding kawan-kawan yang lain. Saya datang membawa dokumen-dokumen yang memang sama dengan PBS 1 hari tu. Ada pengenalan diri, lepas tu ada borang yang guru besar ataupun takbir kena isi untuk penilaian diri kita. Saya bawa juga. Kemudian saya bagi dekat guru besar dan ceritakanlah apa yang kami nak buat. Tips kat sini, pertama sekali pastikan sediakan borang-borang tu awal. Jangan last minute, pagi-pagi baru nak print, baru nak check, baru nak masuk dalam bank malam-malam before nak pergi sekolah.
print siap-siap dan pastikan awak tahu apa tujuan nak datang ke sekolah. Sebab 2 minggu itu bagi saya masa yang sangat singkat. Sangat singkat dan awak kena pandai merancang, mengurus masa untuk dapatkan maklumat dan selesaikan tugasan awak. Memanglah saya yakin semua orang akan kumpulkan maklumat dan dah habis 2 minggu, dah start naik kampus baru start nak buat kan. Okay, saya pun macam tu dulu. Tapi bila saya compare diri saya tengok kawan-kawan lain yang dah selesai buat, terutama sekali portfolio, yang saya yakin semua orang tahu banyak dia punya kandungan dia. Setiap sub-unit dekat sekolah tu, koko kita kena dapatkan maklumat dia apa semua kan. Benda tu kan mempunyai banyak maklumat, banyak page yang kita kena sediakan. Jadi saya lihat kawan-kawan yang dah settle benda tu dulu dah boleh fokus dekat laporan kerja lapangan, sedangkan kita baru nak prepare tu semua. Jadinya kat situ kelemahan yang saya harap awak semua boleh ambil iktibar, dan yang buruk jangan ikut, ambil yang baik. Okay, prepare apa semua, pastikan tahu, faham apa tujuan nak datang sekolah. Kemudian datang sekolah, sama macam pengalaman PBS 1 dulu, jumpa pihak pentadbir, lepas tu pusing-pusing sekolah, tengok apa semua, berkenalan dengan cikgu-cikgu, dengan AKP, anggota kumpulan pelaksana, sebab mereka adalah komuniti sekolah yang akan membantu kita selesaikan tugasan ni. Jadi pada hari pertama tu, bagi diorang positif first impression terhadap kita, senyum dengan diorang, tanya, borak-borak. Sebab yelah, kita sebagai cikgu kan sebenarnya kita tak boleh malu. Tapi malu dan introvert tu adalah sifat semula jadi seseorang. Cumanya kita boleh cuba ringankan mulut, paling tanya, Assalamualaikum cik, sihat? Nak saya Fakhrul Nazmi, saya 2 minggu je kat sini, terangkan, borak-borak macam tu. Tu waktu hari pertama lah, macam sesuai kenal lah dengan orang kan. Okay, lepas tu dah habis, saya tanya kalau pihak sekolah kalau ada sediakan tempat untuk kami duduk dan buat kerja lah kan. Macam dia kata ada, tapi dekat bilik mesyuarat, sebab bilik guru sekolah tu penuh. SK Kerubung time tu, masa saya pergi kat situ, sekolah SK Kerubung 2 belum dibuka lagi. Time tu bukanlah pembinaan, tapi dalam fasa-fasa akhir pembinaan lah. Jadinya sekolah tu sekolah yang berada di hujung kampung yang sangat kecil, perlu menampung lebih 1,400 tak salah saya, 1,400 orang murid. Yang dekat dewan je tak muat, sampai pelajar-pelajar yang dah jenam kena ada kerusi plastik yang kecil, diorang kena duduk kat tepi. Kemudian meja kerusi kantin memang dah, saya boleh kata dah bercantum dengan pintu kelas. Budak darjah 6 yang kelas diorang sebelah kantin, kursi meja kantin sebab dah penuh sangat, diorang terpaksa letak dekat tepi-tepi kantin tu, dan memang dah bercantum dengan pintu kelas budak darjah 6 yang bagi saya kesian lah sebab mengganggu fokus diorang nak belajar. Waktu rehat tak adanya murid ni nak makan, diam-diam lagi dah borak dengan kawan-kawan, dah berlari sana sini kan. Tu pengalaman saya lah, saya lihat macam mana sekolah yang saya boleh kata kurang fasiliti, sampaikan semua bilik-bilik khas dah dibuka jadi kelas, rehat pun ada 2 sesi, balik pun ada giliran untuk pelajar-pelajar mereka, murid-murid SK Kerubung ni balik. Tapi saya boleh katakan pengalaman dan macam mana pihak pengurusan guru besar JPK dan guru-guru sekolah tu punya semangat kerjasama, dan bukannya orang kata nak lari pada masalah apa semua, mereka boleh handle, boleh uruskan benda tu tanpa masalah ataupun isu yang besar lah. Okay, kemudian lepas kami dah dapat tempat duduk kami dekat bilik mesyuarat, kami disediakan tempat yang sangat-sangat selesa. Dekat bilik mesyuarat ada kipas lampu, ada kursi meja, tempat yang luas lah dekat bilik mesyuarat. Kemudian setiap kali kami datang ke sekolah, kami berjumpa guru besar, sama ada selisih perjumpaan yang tak disengajakan ataupun disengajakan, kami akan bagi tahu apa yang kami buat. Contohnya, kadang-kadang guru besar sendiri akan tanya, okay, guru besar Puan Rahayu dekat SK Kerubung tu, hari ni awak nak buat apa, hari ni ada apa-apa tak, apa semua. Dan kalau kami rasa kami tak buat, kami akan bagi tahu guru besar ataupun GBK lah yang dekat pejabat kan. Cakap, cikgu kalau ada apa-apa yang nak minta kami tolong, yang rasa kami boleh uruskan, bagi tahu je kami ada dekat bilik mesyuarat. Dan sepanjang 2 minggu tu, saya boleh kata kami terlibat dengan beberapa program besar. Antaranya Sukantara, lepas tu ada program Hub Halal, seingat saya, yang melibatkan mahasiswa daripada USIM dengan pihak-pihak luar, sekolah lain apa semua. Kami antara jawatan kuasa yang terlibat lah, persiapan tempat. Kemudian kami uruskan juga macam mana setiap checkpoint tu gerak. Dan setiap kali ada program ataupun aktiviti, cikgu-cikgu kat situ yang akan cakap, awak dah ambil gambar belum untuk buat laporan apa semua kan. Jadi pengalaman sangat-sangat seronok lah sewaktu PBS 2 dekat SK Kerubung. Okay, kemudian itu pengalaman. Kalau nak cakap pasal tips ataupun apa yang kalian perlu buat untuk PBS yang kedua ni, pertama sekali,
pastikan awak faham dan tahu apa objektif awak. Okey, untuk kerja lapangan, laporan kerja lapangan ni, saya dah katakan tadi, hanya terbagi kepada 2 subunit, iaitu core curriculum dan juga curriculum. Waktu saya, alhamdulillah, PBS 2 tu, unit praktikum akan sediakan senarai ataupun cadangan yang kita boleh ambil untuk kita ibarat jadi rangsangan lah. Waktu saya tu untuk kurikulum, saya buat penggunaan bahan bantu mengajar dan juga pengajaran inklusif. Untuk kurikulum saya ambil 1M1S. Jadi saya kena pilih salah satu. Tapi sebab saya maklumat berkenaan BBM tu kurang, jadinya saya ambil pengajaran inklusif tu sebagai backup lah. Tapi sebenarnya fokusnya time tu yang saya buat laporan kerja lapangan waktu tu ialah BBM untuk option saya Bahasa Melayu dan 1M1S yang fokus kepada curriculum kan. Okay, itu untuk PB. Kemudian untuk soalan, okay, saya yakin semua dah ada pengalaman. Dan macam mana awak nak dapatkan maklumat itu secara mudahnya, memang paling senang adalah melalui temu bual. Okay, cuma untuk merekod data, mungkin waktu PBS 1 awak tak buat rekod video ataupun rekod audio. Cuma saya rasa ini adalah nilai tambah ataupun ciri yang lain daripada yang lain. Sebab penyediaan portfolio dan laporan ni saya boleh kata semua dalam bentuk yang hampir sama. Kalau portfolio ialah apa yang ada dalam senarai semak, dalam isi kandungan yang dah dibekalkan nanti, yang akan dibekalkan nanti. Kalau awak ikut semua benda tu, kalau ada, insyaAllah dah dapat markah dah. Tapi apa yang nak membezakan hasil tugas awak dan hasil tugas kawan-kawan yang lain ialah itulah perbezaan dia. Apa yang orang lain tak ada dan awak ada. Itu saya nampak akan boleh membezakan lah markah. Antaranya, semua orang akan buat temu bual dan letak gambar. Jadi walaupun tak diminta, walaupun nanti pensyarah yang akan tanda dan akan uruskan setiap daripada awak punya PBS ni, walaupun dia tak minta nak rekod video ke apa ke, saya rasa itu tak jadi satu masalah ataupun tak ditolak markah pun kalau awak letak video ataupun audio. Paling mudah audio lah kan. Letak QR, kemudian dia boleh scan dan dia boleh dengar lah, nampak lah bukti. Kalau gambar ni saya tak nafikan, boleh tipu tentang pakai gambar PBS 1 ke, gambar orang ke yang tak nampak muka pun kita dah boleh gunakan kan. Jadinya kalau nak pastikan bukti tu memang betul, memang nampak awak menjalankan temu duga, letaklah audio sebagai bukti tambahan. Kemudian saya rasa untuk portfolio tak ada masalah besar sebab saya tahu semua dah tahu cheat code dia dengan dapatkan buku pengurusan sekolah je. Hampir 80% lah. Dia depends pada sekolah juga. Ada yang memang semua dah ada dalam buku pengurusan sekolah tu. Tapi ada juga sekolah yang masih gunakan buku pengurusan secara hard copy. Jadi siapa yang dapat sekolah yang guna hard copy ni, mungkin banyak sikit lah kerja dia. Sama ada awak nak transfer dalam bentuk soft copy ataupun kalau malas, senang lah scan je kan. Ataupun awak nak buat takwim jadual yang baru. Ada juga sekolah yang takwim Koko, HEM dan kurikulum dia dalam satu jadual yang sama. Sedangkan dekat portfolio kita akan pecahkan unit-unit ni kan. HEM dulu, lepas tu Koko dulu, apa semua ikutlah isi kandungan tu kan. Tapi kalau dapat sekolah yang dia satukan, awak kenalah ada kerja tambahan sikit untuk pecahkan semua benda tu. Okay. Kemudian apa yang saya nak cakap kat sini, awak kena rancang. Macam saya dan kawan-kawan waktu PBS 2, kami memang buat jadual kerja. Memang jadual kerja ni kan kita akan masukkan dekat dalam kita punya tugasan. PBS 1 pun sama, ada juga kan. Malam sebelum nak ke sekolah esoknya, kami ada grup WhatsApp, kami akan cakap, okay, esok kita akan dapatkan maklumat kurikulum, kita akan dapatkan maklumat kurikulum. Walaupun portfolio mungkin dah dapat dekat buku pengurusan sekolah tu, tapi kita kan nak tahu juga macam mana gambaran, macam mana proses perancangan ataupun itulah kelemahan, kekuatan setiap aktiviti ataupun rancangan yang melibatkan Koko ke, kurikulum ke, HEM ke, paling baik untuk kita dapatkan melalui temu bual. Temu bual pun kita kalau boleh nak merancang ataupun jalankan satu temu bual yang ringkas, tapi kita boleh dapat semua benda, semua maklumat yang kita perlukan, kita boleh dapat kalau boleh 10 minit je, tapi mestilah ada cara dan itulah gaya yang betul untuk kita bertanya. Okay, untuk pengalaman saya time tu dengan cikgu-cikgu ni, awak tanya je apa-apa benda, mereka akan membantu dengan saya boleh kata lebih daripada 100% lah effort diorang nak tolong kita. Mungkin kalau awak nak tanya pasal pendidikan inklusif, boleh terus cari cikgu yang mahir, pakar dalam bidang tu. Okay, untuk contohnya pendidikan inklusif tadi, saya bertemu dengan cikgu tu. Kemudian tips untuk itulah dapatkan jawapan ataupun soalan kita tak panjang lebar apa semua.
direct saja apa yang cikgu tahu pasal pendidikan inklusif, kemudian macam mana perancangan ataupun perjalanan pendidikan inklusif kat sekolah ni, kemudian apa kelemahan ke, kekuatan ke, program ke, ataupun macam mana sokongan ibu bapa, pihak sekolah, pentadbir, komuniti apa semua. Basically ikut sahaja garis panduan ataupun rubrik markah untuk awak tanya dan dapatkan maklumat secara tepat dan orang kata ringkas lah tanpa membuang masa. Kemudian bila dah rancang, bila dah soal temu ramah dengan cikgu-cikgu, apa yang saya suka buat, ini yang saya buat daripada PBS 1 sampai PBS 2. Apa yang saya buat untuk soalan yang terakhir atau kedua terakhir macam tu lah kan, saya akan minta nasihat daripada cikgu tersebut. Kalau tak nasihat, mungkin itulah tips ataupun sebab mostly mereka macam guru panitia, ketua panitia yang kita tanya kan, mostly mereka ada pengalaman yang sangat-sangat luas dalam bidang mereka lah, meja diorang ke apa ke kan. Saya suka minta tips dan nasihat sebab sepanjang saya buat PBS 1 dan PBS 2, saya boleh cakap yang nasihat mereka semuanya berbeza dan sangat-sangat bermakna, yang mungkin bagi kita tidaklah begitu impactful ataupun memberi kesan yang besar. Tapi bila saya dengar, ibarat kadang-kadang boleh jadi satu luahan juga daripada cikgu tersebut, tapi bagi saya itu adalah satu perkara yang saya suka dan saya ingat macam mana mereka menyampaikan hasrat ataupun nasihat mereka kepada kita, awak semua sebagai guru-guru muda ini. Okay, dah settle tanya soalan apa semua tu. Seterusnya, boleh setiap aktiviti yang awak buat kat sekolah tu yang membantulah untuk portfolio ni, ambil gambar. Kalau video pun okey, sebab kita boleh je stopkan, hentikan video tu dan kita screenshot kan untuk kita masukkan. Kemudian satu lagi pasal relief. Relief ni saya yakin semua dah maklum dan dah tahu macam mana, sebagaimana semua dah jalan ni waktu PBS 1 kan. Okay, cuma untuk relief ni, untuk pengalaman saya PBS 1 dan PBS 2, memang sekolah maklum yang kita sebenarnya tak dibenarkan untuk relief. Sebab yelah, apa-apa yang terjadi dalam kelas adalah tanggungjawab kita. Sedangkan kita sebenarnya tak, macam mana cakap PBS ni tak libatkan pelajar sangat pun, tak libatkan murid sangat pun. Mungkin kalau soal selidik, temu bual tu, yelah itu pun dalam apa ni, kumpulan yang kecil. Tapi in case sekolah memang minta kita untuk relief, yang tu memang sebab jelas sekolah dah maklum. Pertama sekali pastikan sekolah tahu yang kita sebenarnya tak dibenarkan untuk relief. Tapi kalau mereka minta tolong ataupun nak bagikan kita pengalaman tu, bagi saya ambil je. Sebab waktu saya PBS tu, sekolah memang tak bagi kita relief. Dan sampai saya dan kawan-kawan minta dengan pihak pentadbir untuk relief, tak kisahlah dia nak suruh masuk satu kelas 3 orang ke, 2 orang ke, seorang ke, bagi saya pergi je, masuk je dan sediakan aktiviti yang berkaitan dengan pembelajaran lah. Teka silang kata ke, main teka-teki yang pasal macam waktu sejarah kan, pasal negara ke apa ke, semua tu boleh je buat dalam kelas. Kelas yang ada TV apa semua kan lagi mudah kan, dan lagi seronok. At least diorang ada waktu yang bermain seronok dengan kita sebelum diorang sambung lagi belajar dengan cikgu-cikgu lain kan. Dan apa saya nak tekankan kat sini, lepas habis PBS 2 ni, awak semua akan pergi ke praktikum 1 sen panjang tahun 3 bulan 8. Sekurang-kurangnya kalau awak dah cuba masuk kelas relief lah, at least waktu PBS ni kan, awak dah tahu macam mana dan apa yang awak kena buat bila berhadapan dengan murid-murid sebenar yang awak kena ajar waktu praktikum nanti. Tak adalah hari pertama praktikum yang awak kena masuk kelas dan mengajar, awak langsung tak tahu macam mana nak deal ataupun nak berurusan, nak kontak dengan murid-murid ni. Nanti awak tak terkejut, murid memanglah murid yang lain kan, tapi nanti murid pula terkejut tengok awak yang mungkin tergupur-gapah ke, yang terlalu nervous. So kalau ada peluang dan bagi saya minta lah untuk relief at least sepanjang 2 minggu tu dapat 2 kali pun saya rasa okey. Sebab murid ni memang saya boleh kata bermacam-macam ragam dan kita tak boleh nak jangka setiap personality, setiap tindakan diorang pun orang boleh kata unexpected kan. So waktu PBS ni memang namanya pun pengalaman berasaskan sekolah. Di samping awak lihat macam mana pengurusan, pentadbiran sekolah tu, awak tengok juga suasana sekeliling dan juga ambil lah pengalaman sebanyak yang mungkin dengan murid, dengan cikgu-cikgu, dengan cikgu-cikgu kat sekolah tu adalah rakan sekerja kita. Walaupun mungkin diorang adalah cikgu lama kita, tapi hakikatnya sekarang kita dah menjadi rakan sekerja. Tapi itulah, kita masih lagi perlu hormat mereka dan itulah bagi tunjukkan sikap yang positif. Saya rasa tu je berkaitan dengan pengalaman dan tips untuk PBS 2 ni, sebab saya tahu semua orang dah
buat yang terbaik masa PBS 1. Dan untuk PBS 2 ni, saya boleh kata perjalanan dia sama sahaja macam mana yang awak semua dah lakukan waktu PBS 1. Cuma bezanya dari segi itulah tugasan yang lebih mendalam sedikit, lebih terperinci sebab kita perlu menilai, analisis dan nilai unit Koko dan unit kurikulum yang berada dekat sekolah kan. I wish you all the best. Untuk tugasan, seperti yang saya rumuskan kat sini, tugasan rujuk maklumat, lampiran-lampiran yang dibekalkan oleh unit praktikal. Setiap kandungan, setiap yang mereka bekalkan tu memang akan membantu kita untuk lengkapkan dan sempurnakan tugasan ni. Sama je untuk portfolio dan juga untuk laporan kerja lapangan tu, rujuk guideline. Kemudian rujuk juga pensyarah, saya boleh kata pensyarah pembimbing lah yang akan bimbing kita untuk khusus ni. Rujuk mereka kalau mereka ada cara ataupun cara yang spesifik untuk awak tulis laporan tu ke, mungkin dia nak lagi banyak grafik ke apa ke, ikut pensyarah. Selebihnya saya hanya boleh bagi tips ataupun sharing secara general je, sebab ialah orang yang menanda nanti orang yang berbeza dan mungkin juga tugasannya ataupun kehendak soalan yang berbeza. Mungkin tak ada pendidikan inklusif dan BBM tadi kan. Okay, rujuk maklumat-maklumat penting tu, buat persiapan awal, enjoy, dan saya boleh cakap ini adalah pengalaman yang bagi saya bermakna sebelum awak buat praktikum kan. Jadinya ambillah pengalaman dan kesempatan ni, buatlah yang terbaik. Buatlah walaupun penat, buat busy kat sekolah tu, memang yelah tak tahu nak buat apa semua, tapi enjoy every moment dan jagalah nama baik, nama keluarga, nama institut, nama profession kita. And I wish you all the best, good luck, semoga dimudahkan dan semoga berjaya. Terima kasih diucapkan kepada panel kedua atas perkongsian yang sangat jelas dan sangat membantu. Semoga segala tips yang dikongsikan dapat memberikan gambaran yang lebih baik kepada semua siswa guru tentang pengalaman sebenar semasa PBS nanti. Jadi baiklah, tanpa membuang masa, kita bergerak ke sesi yang seterusnya, iaitu sesi soal jawab. Saya mulakan dengan soalan kepada panel pertama, iaitu soalan pertama. Bagaimanakah pelaksanaan PBS ini sekiranya murid-murid sedang berada dalam minggu peperiksaan sepanjang tempoh PBS dijalankan? Baiklah, untuk menjawab persoalan ni, sebenarnya semasa saya PBS 1 hari tu pun murid-murid memang sedang dalam minggu peperiksaan. Jadi macam yang kita tahu, apabila minggu peperiksaan ni akan kuranglah aktiviti-aktiviti ataupun program yang dijalankan dekat sekolah. Jadi sepanjang tempoh 2 minggu PBS tu, saya banyak mengambil peluang dan jadi sedikit fleksibel lah dengan menemu ramah murid-murid apabila dah habis sesi persekolahan, iaitu semasa mereka sedang menunggu ibu bapa di pagar sekolah. Masa tu saya ambil peluang untuk temu ramah mereka, ambil gambar, berbual, dan juga untuk keterlibatan dalam program sekolah. Kebanyakannya saya pergi membantu guru-guru untuk jaga murid semasa RMT, semasa sesi awal pagi, untuk jemput murid-murid masuk ke sekolah, dan juga semasa perhimpunan. Sebabnya apa-apa program ataupun aktiviti yang dijalankan dekat sekolah ni memang boleh dikaitkan dengan dasar-dasar pendidikan. Contohnya macam guru-guru yang menunggu murid datang ke sekolah awal pagi untuk sapa murid, untuk bantu murid masuk ke kawasan sekolah. Itu semua kita boleh kaitkan dengan program sekolah penyayang. Itu adalah salah satu contoh. Jadi kalau murid-murid dalam minggu peperiksaan, kita sendirilah yang kena pandai untuk cari aktiviti ataupun cari kerja yang kita boleh buat. Sebabnya cikgu-cikgu dekat sekolah ni memang menunggu je kita sama-sama membantu, kita tunjuk muka. Jadi kalau ada antara awak semua yang akan menjalani PBS dan sekolah tu sedang dalam minggu peperiksaan ataupun minggu yang agak sibuk, jadi cuba untuk cari inisiatif lain, rajinkan diri untuk membantu cikgu-cikgu, dan insya-Allah ia akan membantu untuk awak semua timbul pengalaman dan siapkan portfolio nanti. Okay, baiklah, terima kasih atas jawapan yang diberikan. Seterusnya, soalan yang kedua. Apakah kriteria yang diperlukan bagi mendapatkan cemerlang? Baiklah, sebenarnya untuk mendapatkan cemerlang dalam PBS 1 ni, pada pandangan saya dia lebih tertumpu kepada cara kita menyiapkan portfolio. Okay, untuk siapkan portfolio ni, kita sepatutnya kena buat sekemas yang boleh, selengkap yang boleh, iaitu maklumat-maklumat yang kita masukkan dalam portfolio nanti tu perlulah disusun mengikut senarai semak yang diberikan, dan yang paling penting menjawab kepada soalan pentadbiran berterusan. Kita perlu memenuhi keperluan pentadbiran berterusan.
Jadi untuk pemilihan dasar-dasar pendidikan pula, saya sarankan awak semua untuk cari dasar-dasar yang masih baru, yang baru diperkenalkan dalam sistem pendidikan masa kini untuk memberikan nilai tambah dan juga meningkatkan kualiti portfolio awak. Contohnya dasar TS25 ke, inisiatif pelibatan ibu bapa dan komuniti ke, berbanding daripada dasar-dasar lama yang memang dah dijalankan dari dahulu lagi macam RMT, susu sekolah. Jadi cuba untuk buat kelainan, cari dasar-dasar yang masih baru supaya dapat memberikan nilai tambah kepada portfolio awak yang boleh membezakan kualiti portfolio awak dengan kualiti portfolio kawan-kawan yang lain. Jadi saya sarankan untuk cuba terokai, fahamkan dasar-dasar pendidikan masa kini yang menunjukkan yang awak tu ada effort untuk tahu dan cakna tentang perubahan pendidikan semasa. Jadi itu adalah salah satu tips untuk dapatkan cemerlang lah. Cuba untuk teroka. Kalau kita nak dapat makan yang baik, maka kita kena letak usaha yang lebih sikit untuk memberikan nilai tambah kepada kualiti hasil kerja kita nanti. Terima kasih atas jawapan yang diberikan. Okey, kita bergerak kepada soalan yang ketiga. Di bahagian kolaboratif, siapakah yang perlu ditemu bual dan apakah contoh soalan yang boleh ditanya ketika temu bual? Baiklah, untuk bahagian kolaboratif, macam yang kita tahu kita akan kena temu ramah warga sekolah, iaitu kalau tak silap saya ada beberapa kategori, iaitu terdiri daripada pengurus sekolah, guru-guru lain, murid, kaki tangan sekolah dan juga komuniti sekolah. Jadi untuk pengurusan sekolah ni, kita boleh pilih salah seorang daripada barisan pentadbir, iaitu sama ada guru besar, JPK 1, JPK HEM ataupun JPK co-curriculum untuk kita dapatkan maklumat. Untuk guru-guru pula, sebolehnya kita temu ramahlah guru-guru yang mengajar option yang sama dengan kita. Okay, contohnya, guru kalau option Bahasa Melayu, boleh temu ramah guru panitia Bahasa Melayu, ketua kelab Bahasa Melayu ataupun cikgu-cikgu yang mengajar subjek Bahasa Melayu. Okay, kemudian untuk murid-murid mungkin kita boleh pilih dari kalangan pengawas sekolah ataupun ketua pengawas sekolah dan murid-murid yang mempunyai pencapaian yang baik dekat sekolah tu. Okay, seterusnya untuk bahagian kaki tangan sekolah, dia lebih terbuka dan lebih luas skopnya. Jadi kita boleh pilih sama ada untuk temu ramah kerani, penjaga perpustakaan, pengurus makmal komputer, pengurus makmal sains untuk kita bertanya tentang dasar-dasar pendidikan yang berkaitan dengan skop kerja mereka. Okay, untuk bahagian komuniti sekolah pula, kita boleh temu ramah sama ada YDP, PIBG, pengawal keselamatan ataupun pengurus kantin dan juga bahagian-bahagian komuniti yang lain lah. Baiklah, untuk menjawab persoalan tentang apa soalan yang kita boleh ajukan sepanjang sesi temu ramah nanti, saya sarankan untuk kita bertanya tentang dasar-dasar pendidikan yang dijalankan yang selaras ataupun selari dengan skop kerja mereka. Okay, contohnya kalau kita nak temu ramah kaki tangan sekolah, iaitu contohnya kita pilih pengurus makmal komputer. Jadi kita mungkin boleh tanyakan soalan berkaitan dengan dasar pendidikan digital. Contohnya, apakah cabaran pelaksanaan dasar pendidikan digital? Apakah kekangan yang sekolah alami untuk jalankan dasar pendidikan digital kat sekolah? Apa cadangan penambahbaikan beliau terhadap dasar pendidikan digital ni supaya dapat dijalankan dengan lebih efektif dekat sekolah. Jadi kita kena lebih terbuka untuk bina soalan-soalan yang boleh membantu kita memahami dasar pendidikan semasa yang dijalankan dan memastikan kita dapat maklumat berdasarkan kepada pengalaman orang yang kita temu ramah tu. Jadi portfolio kita nanti bukan sekadar maklumat semata-mata tapi memberikan kita gambaran dan juga pengalaman serta ilmu berkaitan dengan dasar-dasar pendidikan, keberkesanan dasar-dasar pendidikan yang dijalankan di sekolah. Okay, selain tu, kalau kita nak temu ramah komuniti sekolah pula, contohnya awak semua nak pilih pengawal keselamatan. Jadi mungkin kita boleh tanya berkaitan dengan keselamatan di sekolah. Apakah cabaran pelaksanaan ataupun cabaran untuk menjaga keselamatan murid-murid di sekolah? Atau kalau kita nak kaitkan dengan dasar pelibatan ibu bapa dan komuniti, kita boleh tanya juga apakah sumbangan ibu bapa ataupun sumbangan warga sekolah terhadap keselamatan murid-murid di sekolah. Dan macam mana juga ibu bapa memberi sokongan terhadap fasiliti untuk menjaga keselamatan murid di sekolah. Macam dulu saya temu ramah pengawal keselamatan, saya ada tanya apakah sumbangan ibu bapa
untuk bersama-sama menyokong kesejahteraan murid dekat sekolah, iaitu di bawah dasar sekolah sejahtera. Jadi ada pengawal keselamatan yang beritahu ibu bapa berkongsi sumbangan kewangan untuk bina laluan berbumbung, ada yang bantu untuk cat line dekat jalan. Jadi itu adalah antara soalan-soalan yang boleh diajukan untuk kita lihat keberkesanan dasar-dasar pendidikan yang dijalankan di negara ini. Untuk bahagian kolaboratifnya juga, tak perlu kita tanya terlalu banyak soalan. Yang penting soalan-soalan yang ditanya tu adalah berkualiti dan dapat membantu kita memahami dasar-dasar yang dijalankan dengan lebih baik. Okay, soalan-soalan tu kalau boleh janganlah terlalu klise dan juga lari daripada maklumat yang sepatutnya kita dapat. Jangan tanya soalan-soalan yang berkaitan dengan privacy ataupun tanya soalan yang terlalu biasa, terlalu common. Cuba untuk lebih terbuka, fikirkan soalan-soalan yang boleh membantu menambahkan maklumat dalam portfolio kita nanti. Sebabnya kita akan ada lagi satu kerja, lagi satu PB yang kita perlu buat refleksi. Jadi berdasarkan kepada maklumat yang kita dapat dalam temu ramah ni lah akan membantu untuk bahagian cadangan penambahbaikan, bantu kita untuk tulis kelebihan, kekurangan, dasar-dasar yang dijalankan dekat sekolah dan yang telah dirangka oleh Kementerian Pendidikan Malaysia itu sendiri. Terima kasih kepada panel pertama atas jawapan yang sangat baik dan sangat membantu. Baiklah, seterusnya saya ajukan beberapa soalan kepada panel kedua pula. Soalan yang pertama, apa yang perlu saya lakukan setibanya di sekolah selain daripada melapor diri dan bertemu dengan pihak pengurusan sekolah? Untuk menjawab soalan yang pertama, apa yang perlu dilakukan setibanya dekat sekolah selain daripada jumpa pihak pengurusan, lapor diri dan jumpa pihak pengurusan. Okey, sebenarnya sama juga dengan apa yang dah buat masa PBS 1, cuma apa yang saya boleh cakap kat sini, pertama sekali tengok environment sekolah, tengok kawasan sekitar sekolah. At least awak kenal dan tahu kedudukan bilik-bilik khas, bilik guru, tandas, kantin. Sebab mungkin waktu interview nanti nak cari cikgu-cikgu ni, dia kata awak kena cari cikgu ni dekat bilik pemulihan khas. Awak jadi tunggu pinga pula kan. Tanya murid pun kadang palatau je, tunjuk sana tunjuk sini. Jadinya sementara awak dekat slot lah sesi sesuai kenal sekolah tu, kenal dengan pentadbir apa semua, sampai sekolah awak tengok environment sekolah. Okay, waktu tengok environment tu, kenal pakcik kantin, kenal dengan pekerja pembersihan, mungkin pengawal keselamatan, sebab mereka akan bantu. Waktu saya gunakan mereka juga untuk yang bahagian kolaboratif tu. Jadinya at least diorang tahulah nama awak ke, kewujudan awak kat sekolah tu. Taklah datang tiba-tiba nanti waktu nak temu buah diorang terkejut ke apa kan. Okay, jumpa diorang, kenal dengan diorang, buat cipta hubungan yang baik dengan mereka, hubungan yang positif. Kemudian tanya pihak sekolah, ada sediakan tempat tak untuk kita tanya secara baiklah. Maaf puan, boleh tak saya tanya, adakah disediakan tempat untuk kami sepanjang 2 minggu ni? Sebab ada sekolah yang tak sediakan, ada sekolah yang ada. Jadinya kalau mereka kata ada, baguslah, selesa lah awak nak buat kerja kan. Kemudian boleh juga tengok maklumat sekitar sekolah. Sebab waktu awak nak interview nanti, mungkin awak nampak carta organisasi. At least awak kenal muka pentadbir, muka JPK Koko, muka JPK HAM diorang apa semua kan. Sepanjang pusat-pusat kat sekolah tu, sambil berkenalan, tengok maklumat-maklumat yang berada kat sekitar sekolah. Sebab kalau maklumat tu ditayangkan ataupun dipaparkan yang menunjukkan pencapaian sekolah tu, mungkin itu adalah diorang punya kepakaran sekolah tu. Mungkin dia banyak letak pencapaian murid mereka dalam pertandingan debat ke, pertandingan bercerita ke. Dia tu boleh awak ambil untuk masukkan dalam maklumat portfolio. Ataupun bila dah ada banyak prestasi murid ataupun pencapaian murid yang ditunjukkan, maksudnya program ataupun aktiviti tu memang berkesan dekat murid sekolah tu. Jadi itu lagi bagus untuk awak ambil dan masukkan, atau kalau memang awak nak gunakan dalam kajian laporan kerja lapangan nanti. Baiklah, terima kasih atas jawapan yang diberikan. Soalan yang kedua pula, apa perkara penting yang kena faham dan kumpulkan untuk buat kajian? Soalan kedua, apa perkara penting yang kena faham dan kumpulkan untuk buat kajian? Okay, saya cakap, awak rujuk je PB dan juga senarai semak PBS 2 tu nanti. Memang kat situ dah lengkap dah apa yang awak kena buat, apa yang awak kena masukkan dalam laporan kerja lapangan awak nanti. Okay, rujuk tu, kemudian rujuk juga rubrik yang dibekalkan, kemudian tanya dengan pensyarah. Kalau diorang nak gaya ataupun cara awak tulis laporan tu dengan cara dia yang dia suka apa semua, mungkin dia nak banyak grafik ke, banyak jadual ke, awak buat je. Okey, terima kasih atas jawapan yang diberikan. Okey, kita bergerak kepada soalan yang ketiga, iaitu apa tips pengumpulan data yang berkesan untuk buat kajian? Okey, untuk tips pengumpulan data, untuk soalan ni,
Pertama sekali, pastikan awak susun jadual awak, apa yang awak nak dapatkan, apa yang at least ada kemajuan. Setiap hari ada input ataupun selesai buat checklist, buat jadual, buat checklist. Okay, hari ni kita kena temu bual guru panitia, macam saya bahasa Melayu, temu bual guru bahasa Melayu. Untuk apa? Pastikan awak terus, kalau boleh jumpa dia sekali je, terus jumpa dia, tanya soalan-soalan yang awak rasa membantu untuk awak lengkapkan kerja awak ni. Kemudian kalau bentuk dapatan tu, saya boleh katakan teks, senarai semak, temu bual, dokumen, gambar, semuanya sangat-sangat membantu. Waktu temu bual tu, ialah kalau storage phone dah penuh, rekod audio je, sebab at least awak boleh dengar balik, awak boleh jadikan sebagai bahan bukti. Dan itulah awak boleh masukkan juga. Selebihnya saya rasa tak ada benda lain. Cukup awak rancang, sebab ialah 2 minggu tu waktu yang sangat singkat sebenarnya. Yang ialah portfolio mungkin dah settle dengan buku pengurusan. Untuk laporan kerja lapangan ni, dia ada extra work ataupun kerja tambahan yang awak kena buat untuk dapatkan maklumat yang cukup banyak untuk hasilkan laporan yang baik kan. So, rancang baik-baik dan jangan bertanggung. Terima kasih atas jawapan yang diberikan. Kita bergerak kepada soalan yang terakhir, iaitu adakah cara membuat portfolio sama dengan PBS 1? Soalan terakhir, cara buat sama ke dengan portfolio PBS 1? Jawapannya adalah sama saja. Sama sikit. Okay, sebenarnya awak rujuk balik senarai semak ataupun kandungan yang dibekal kali praktikum tu, awak tengok kat situ, sebenarnya ada tambahan, seingat saya ada tambahan sikit je dekat bahagian bawah-bawah. Selebihnya konten dia hampir sama dengan PBS 1. Kita untuk portfolio, untuk tugasan 2, PBS 1 kan kita buat laporan refleksi, more kepada refleksi terhadap PBS kita. Untuk tugasan 2 kita buat laporan kerja lapangan yang markah dia lagi besar daripada portfolio. PBS 1 portfolio lagi besar sebab memang kita hanya nak mengenal pengurusan perjalanan situasi kat sekolah tu. PBS 2 walaupun kita berseronok, kita enjoy waktu 2 minggu tu kan, tapi kan 2 minggu tu waktu yang singkat untuk kumpulkan data atau apa semua. Pastikan guna masa sehabis baik, semaksimal mungkin, sebab ialah walaupun sehari 24 jam, kita dekat sekolah tu kira dah 8, 1, berapa jam je kan. Kira macam tak lama pula untuk kita dapatkan maklumat tu. Takkanlah nak kacau cikgu luar waktu sekolah. Dan untuk laporan kerja lapangan tu, rujuk guideline macam mana nak tulis, rujuk dekat pensyarah macam mana nak tulis, dan susun maklumat-maklumat tu dengan baik supaya mereka pun senang hati nak bagi kita markah. Dan sebenarnya tak ada beza yang ketara pun. Kena rujuk dan teliti balik, fahamkan apa tugasan nak, apa yang awak kena sediakan. Okay, itu je. Okay, saya harap segala perkongsian saya ini memberi manfaat kepada pelajar-pelajar tahun 2 yang akan ber-PBS 2 sebelum awak praktikum ni. Okay, enjoy every moment, dan kalau ada salah silap kepada saya minta maaf. Okay, dan itu sahaja. Sekian, terima kasih, bye-bye. Terima kasih diucapkan kepada saudara Nazmi atas jawapan yang begitu hebat dan jelas sekali. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan kepada kedua-dua panel atas segala perkongsian, pengalaman dan tips yang sangat bermanfaat pada hari ini. Sebelum mengakhiri sesi perkongsian ini, saya berharap agar segala ilmu dan pengalaman yang dikongsikan dapat membantu serta memberi keyakinan kepada semua siswa guru dalam menghadapi PBS nanti. Dengan itu, berakhirlah sesi perkongsian ilmiah kita pada hari ini. Saya selaku moderator ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada kedua-dua panel serta semua hadirin yang turut hadir bersama-sama bagi menjayakan program ini. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.